Buah-buah dia sampai saya menyesal bawa baju. nak tu strawberry tu. Yang saya menyesal bawa baju banyak sangat sebab kita selalu syuting, kita bawa baju lebih. Tapi bila kita sampai sana, baju kat sana memang banyak yang cantik. Saya tahu saya beli je kat sana kan. Tak payahlah bawa sampai Malaysia, daripada Malaysia yang lepas tu. Woi, apa tu? Konsert ke apa kat bawah tu? Cerita kat airport kat Long. Cerita kat airport. So nak jadikan cerita, okey, cerita kat airport ni. Strawberry Korea. Sedap pula. Cerita kat airport ni. Balik tu, saya tak tahu ada orang nak ambil saya dekat airport. Sebab dia kata Irfan yang hantar dia. Daripada rumah. So tiba-tiba bila buka pintu kereta tu, tiba-tiba saya macam tergamam yang sebab saya tengah mesej Mira masa tu kan, sambil berjalan saya mesej Mira mak bongsa nak saya Tak, saya nak surprise. Maju dari Korea tu. ada sekali. Tak apa, awak tak perlu.